Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini, Lensa SMKT akan membawa liputan khas bersempena program Hari Digital Peringkat PPD Machang yang diadakan di Dewan Seri Permata SK Tokbok. Tujuan program ini bagi meningkatkan kesedaran dan kemahiran digital dalam kalangan pelajar agar mereka lebih celik teknologi serta mampu memanfaatkan dunia cyber secara positif dan selamat. Bengkel yang diadakan disusun secara santai dan menyeronokkan agar peserta lebih mudah memahami dan mempraktikkan kemahiran baharu. Sama saya sekarang ini, salah seorang peserta STEM robotik yang bernama Nurin Amani dari sekolah Mulawah. Okey Nurin, apakah yang mendorong anda menyertai bengkel ini? Sebab-sebab yang mendorong saya untuk hadir ke bengkel ini ialah kerana saya berminat dalam bidang robotik dan ramai guru-guru serta ibu bapa yang selalu menyokong saya. Terima kasih Uni. Antara tarikan utama ialah bengkel interaktif yang membimbing peserta dalam keselamatan cyber, reka bentuk poster digital dan penghasilan kandungan media sosial yang positif. Demikianlah sorotan program Hari Digital yang penuh dengan ilmu, inovasi dan kemeriahan. Semoga penganjuran ini terus memperkasakan masyarakat untuk celik digital dan berdaya sains. Saya Syazah Damia. Saya Danish Iqbal Melaporkan untuk Lensa SMKT. Terima kasih atas kesediaan anda. Jumpa lagi di lain waktu. Lensa SMKT, wadah informasi, sumber inspirasi.